Dia macam ni. Welcome to our YouTube channel. Hari ni kita nak main Trading Charades. Hari ni kita ada Irfan dan juga Abang Rahman. Rule dia sangat simple. Saya akan lakonkan satu aksi dan korang kena teka. Macam mana nak teka? Korang kena tekan buzzer dan sebutkan jawapan. Baik? Okay. Let's go for the first question. Goal. Kau kena tekan ni man. Tak. Oh, okey. Faham. Okay. Fly. Okay. Cuba. Diamond hand. Pandai. Oh. Tanya Irfan. Okay. Second question. Okay. Floating. Aduh. Forwards. Uish. TP. Forward. Anxiety bukan? Hampir. Forward. Apa tu? Panic. No. Bukan. Hampir. Ni. FOMO Big Shark. Bukan. Big Shark. Tak berjaya. Twin Trader. Wait. Kategori yang seterusnya ialah funny terms dalam trading. Masuk. Yeah. Yang pertama. Expelliarmus. Funny terms Expelliarmus. Susah agak ni. Uptrend. Dia ada dua words. Ah. Two words Satu. Uptrend. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh macam ni. General. Oh. Market manipulation. Salah. Habis? Okay, pas. Ini susah sikit. Jawapannya ialah chart wizard. Wih. Macam mana Okay. Chart ke? Dua wording. Dua wording. Macam mana ni boleh kot? Dia macam ni. Master. Chart master. Candlestick master. Candle master. Salah. Kita terima jawapan Abang Rahman. Candle guru. Okay, last one Yes. Oh. Winning. Profit. Magnifier. Ikhlas kan? Betul. Magnifier bird. Apa benda? Profit. Hide and seek. Salah. Hampir. Profit seeker. Kategori 3 slang berdagang. Oh, okay. Faham. Market crash. Salah. Pump Dan buang. Pam dan buang. Dekat lah. Okay, saya jawab pump dan buang. Last Kucing mati. Tiga pertaan. First binatang. Kucing mati. Makeup. Salah. Okay. Okay, saya bagi satu clue Okay. Dia jarang dipakai, tapi famous masa tahun 2020 bulan Mac. Dia guna terms ini. Tekan. Betul lah kucing mati. Oh, pandai ke aku berlakon So, untuk permainan Trading Charades hari ini, pemenangnya adalah Irfan. Tanya Irfan Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe.